Saya Omar Zudi bin Muhammad Syazwan, murid pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Sungai Dua, PBA 2024. Umur saya 10 tahun. Tajuk buku Jejak Pokok Kacang. Penulis Aneka Publishing, penerbit Aneka Publishing, tahun terbit 210. Bilangan buku surat 16. Sinopsis buku cerita. Buku ini menceritakan tentang seorang budak bernama Jack yang bertinggal bersama ibunya di dalam hidup kemiskinan. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Jack menjual lembu mereka, tetapi Jack mendekat lembu dengan biji kacang ajaib. Setibanya di rumah, ibu Jack memarah dan buang biji kacang ajaib dari tingkap. Jack sangat sedih lalu tertidur. Keesokan harinya, Jack terkejut apabila melihat sebatang pokok kacang gergasi yang paling besar di dalam rumahnya. Jack memanjat pokok dan melihat ada besar istana yang paling besar. Di dalam istana itu ada seorang gergasi yang sedang makan dan minum. Selepas makan dan minum, gergasi mengira duit shilling yang banyak dan menyuruh ayamnya bertelur. Kemudian ayam itu menetaskan telur. Gergasi tertidur. Jack berlari mengambil duit shilling dan ayam dan pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Jack pergi ke istana lagi dan melihat gergasi itu berkata, berikan kepada alat muzik kecapi emas dan mainkan alat muzik. Gergasi tertidur sambil mendengar alat muzik. Jack berlari mengambil alat muzik itu dan pulang ke rumah. Tiba-tiba kecapi alat muzik itu menjerit dan gergasi terjaga dari tidurnya dan marah dan mengejar Jack. Jack berlari sekuat dan pulang ke rumah dan menyuruh ibunya mengambil kapak. Lalu Jack menepang kapak pokok kacang itu dan gergasi terjatuh mati di atas tanahnya. Akhirnya Jack dan ibunya tidak hidup dalam kemiskinan. Akhirnya mereka hidup berbahagia selamanya. Nilai murni, sifat berani tinggi, jangan mencuri, meyakinkan diri